Kita dah tengok banyak testimoni sharing orang improvement, CKD improve kan dengan Shirutto. Kemudian kita pun berfikirlah, banyak pun orang tanya macam mana dia boleh membantu. Okey. So satu kita tengok sifat Shirutto tu sendiri. So kalau dalam CKD salah satunya adalah dia punya buah pinggang tu memang sepatutnya kaya dengan blood vessel tau. Dan kita ada berbincang tadi, blood vessel kita yang kecil-kecil dia boleh jadi berkarat. Dia boleh menjadi bersalut dengan kolesterol dan sebagainya. Yang paling kecil tu boleh jadi, kalau kat capillary contohnya, dia boleh menjadi ghost capillary. Iaitu bila ada banyak sangat benda asing pada saluran tu menyebabkan darah tak boleh pergi tau. Darah tak boleh pergi dan dia kalau kita buat scan kapiloscopy ke macam tu hilang tu dia dapat nama dia ghost capillary. Itu contoh macam tu. So dalam keadaan CKD, salah satu masalah yang berlaku adalah dia punya blood vessel yang banyak-banyak tu menjadi sempit dan tak pergi darah, tak dapat nak tapis. Itu salah satu patologi CKD. Jadinya Shirutto pula dia kan ada IPPA1. IPPA1 tu dia ambil oleh makrofag punya permukaan tu dan makrofag tu jadi pandai. So makrofag yang pandai ni dia akan membuat kerja-kerja pembersihan. Termasuklah pembersihan pada salur darah. Dia akan makan plak tu. Dia akan makan. So to some extent ada plak yang dapat di-clearkan. So bila dia dapat clearkan, dapatlah darah lalu dan dapatlah pemulihan tu ada berlaku to some extent. So kita tak tahu setakat mana boleh improve. Dia banyak faktor lain yang individu tu kena jaga. Selain daripada faktor genetik dia. Sebab orang CKD ni ada juga jenis-jenis yang disumbangkan oleh faktor dia punya genetik tau. Ada certain orang memang genetik dia, kalau kita semak, genetik dia jenis yang ada gene yang menunjukkan dia cepat merosot dia punya kidney. Ada orang macam tu, tapi tak semua. So di kalangan orang CKD ni ada yang ada gene tu, ada yang tak ada yang diabetik, ada hypertension, ada disebabkan oleh banyak makan drugs, ada disebabkan oleh batu. So dia lain-lain tau. Pemakanan dia pun lain lagi. So salah satu benda nak baiki adalah Shirutto. Dan tak kat mana dia dapat membantu tu, itu rezeki masing-masing lah. Pendapat saya macam tu. So nombor satu, dia to some extent dia membuka balik salur darah tu. So bila salur darah dapat pergi kat situ, oksigen pergi, dapat supply darah yang baru. So dia mula macam up sikit dia punya boleh fungsinya situ. Itu satu. Itu fungsi dia sebab dia makan benda asing pada permukaan dalam salur darah tu. Dia clearkan blood flow tu kan. Yang kedua adalah sifat, kalau kita baca filing dalam Shirutto kita tu, sifat dia yang keempat tu membaiki sel. Yang Prof Aziz punya jolokan, dia kata mana ada satu supplement in the market yang macam ni punya perangai, seolah-olah stem cell terapi tau. Stem cell tu ialah sel baby yang tak ada fungsi apa-apa selagi dia belum sampai kepada sel spesifik. Contohnya kalau dia pergi kepada kidney, dia jadi sel kidney. Dia pergi pada jantung, dia jadi sel jantung. So dia membaiki keperluan sel pada masing-masing tu lah. So fungsi yang kedua Shirutto pada kidney, mungkin ada certain sel pada kidney tu yang dapat dibaiki. So itulah yang ada CKD yang dah ada dialisis daripada 3 kali. Tengoknya dia menjadi 2 kali, menjadi sekali. Ni mengambil pedoman daripada pengalaman Prof Aziz. Prof Aziz memang dah lebih kurang 13 tahun dia buat servis mencuba reverse CKD. 13 tahun ke berapa belas tahun. Lepas tu dia kata dalam 3 tahun 4 tahun belakang ni dia banyak pakai Shirutto. Dia kata dia punya success rate paling tinggi pada sekitar fasa dia mulakan Shirutto ni. Dan dia memang satu Shirutto tu nombor 1, dia kata mesti ada 2 secik 2 kali, itu dia punya dos. 2 secik 2 kali. Dan dia juga sangat menekankan diet. Seorang CKD yang bersungguh-sungguh nak cuba reverse, dia kena juga bersungguh-sungguh pemakanan dia. Dia kena off protein haiwan. Sebab protein haiwan tu berat untuk kidney sebab dia lebih acidic berbanding dengan protein tumbuh-tumbuhan. Itu yang kedua. So kalau kita orang tu dapat really commit, lepas tu dia belajar cara-cara makan yang tak ada protein haiwan, dia lebih boleh berjaya lagi. Kadang-kadang orang tak ramai sanggup yang tu kan. So sebab dia bukan Shirutto saja, dia bukan magic bullet. Kan dia mesti ada Shirutto pemakanan dia. Kalau dia ada kencing manis, apa yang dia buat untuk turunkan kencing manis dia. Kan drug dia kena optimizekan, ataupun mungkin dengan Shirutto pun boleh turunkan gula. Kan boleh turunkan gula sebab dia rangsang balik pankreas.
Macam tu. So dia punya kerja manis kena dikawal, darah tinggi kena dikawal, kolesterol dia pun kena dikawal. Lepas tu pemakanan dia itu antara tindakan dia. So lagi satu yang Prof. Aziz cakap, setiap patient yang pergi kat sana, selalu CKD mesti anemia. Mesti pucat. Sebab apa? Sebab buah pinggang kita dia ada banyak lapisan. Lapisan telur tu cortex. Kawasan itulah tempat naturally dikeluarkan hormon bernama erythropoietin. Erythropoietin tu bila keluar, dia pergi pada salur darah sampai kepada sumsum tulang. Sumsum tulang akan keluarkan sel darah merah. Sel darah merah baru dikeluarkan daripada dia punya kilang. Dirangsang oleh hormon erythropoietin. So bagi pesakit CKD, buah pinggang dia dah kecut, kawasan tempat situ pun affected dan erythropoietin tak keluar, maka dia pucat. Susah nak naikkan dia punya ketak pucatan tu. Susah nak naik sebab hormon tu tak ada. Dan jadinya daripada kita biarkan dia rendah, kita boleh sustain dia. Satu, kita boleh bagi ubat tambah darah lah. Ubat tambah darah selalu diambil kan. Satu lagi, Prof kata semua pesakit dia mesti bagi spirulina tau. Tapi bukan tinggi spirulina kaya potasium semua kan. Nanti dia tak boleh keluarkan potasium yang banyak. Dia kata yang dia bagi 6 biji 2 kali. So dia dapat maintainkan anemia tu tak teruk sangat. Sebab ini penting untuk dia punya quality of life. Dia walaupun dia CKD, dia boleh CKD yang lemah, CKD yang tak ada tenaga, yang monyok atau CKD yang cergas. So walaupun dia katakan cuci buah pinggang 3 kali sehari, tapi bila balik dia menyala. Dia tak flat, dia tak tidur, dia dapat balik daripada dialysis tu kan, dia masih boleh functioning. So itu dah quality of life. So sambil ni kita kata target kepada improvement in quality of life. Jangan kata nak reverse kolesterol ke apa. Banyak lagi yang kena improve kan. So bila dia punya anemia tu better, energy dia pun better lah. Dia tak terlalu penat. Dia masih buat kerja, dia boleh rasa meaningful, kerja-kerja basic dia boleh buat, mood dia okey sebab hemoglobin tu maintain pada yang tinggi sikit kan, sebab hemoglobin tu kan bawa darah kan. So dua benda ni yang Prof cakap on. Lepas tu Prof juga buat ada bekam, ada siri-siri bekam dia dan ada beberapa rawatan lain. Lepas tu kita tanya Bifil tadi, dia kata bagus, tapi dia macam dia pilih supaya tengok bajet dah. Tengok bajet. Kalau dia boleh banyak lift call pun boleh, ni boleh kan. Tapi dua ni yang rasanya tadi. On top of Aurora. Aurora. Dulu sebelum ada Aurora, dekat center Prof kan ada infrared tau. Infrared sauna. Memang sauna. So dia kata memang dia suruh orang patient masuk dalam tu. Suruh masuk juga. Kan jadinya tak semua orang dapat rajin-rajin masuk. Siapa yang mampu tu sangat praktikal untuk adakan benda tu. Sebab infrared tu pun dia akan movekan darah. Bila movekan darah tu juga keluar nitric oxide. Nitric oxide pun bagus lagi untuk tubuh. So semua benda tu membantu kidney tu dan bagilah masa. Lepas tu monitor, lepas tu jaga makan. So kalau orang tanya berapa tempoh boleh baik, berapa lama nak makan, berapa kotak. Kita nak kata makan sampai jadi kita tak tahu dia punya. Berapa lama kita tak tahu. Macam tu.